Berita baik hari ini tuan-puan, harga emas turun sebanyak RM49 daripada harga tertinggi dulu tuan-puan. Jadi waktu terbaik untuk tuan-puan mula buat simpanan emas adalah waktu tuan-puan ada duit. Iaitu kalau ada waktu harga emas murah macam ni tuan-puan, grab sekarang. Sebab ramai yang tanya, bila harga emas mahal tak mampu nak buat simpanan. Bila harga emas murah ni tuan-puan, jadilah orang yang pertama untuk mulakan buat simpanan emas. Adakan simpanan emas yang pertama, insya-Allah tuan-puan akan konsisten untuk simpanan seterusnya. Jadi, yang mana nak saya bantu untuk mula buat simpanan emas dekat Public Gold, tuan-puan boleh mula buat simpanan emas serendah RM100 sahaja. Lepas tuan-puan dah siap buat pendaftaran, tuan-puan dah login dalam apps, tuan-puan boleh terus buat simpanan. Dan saya akan tunjuk, ajar dekat tuan-puan A sampai Z sampailah tuan-puan faham kenapa kena buat simpanan emas sebenarnya. Okey. Jadi tuan-puan, cepat-cepatlah tekan link di bio saya buat pendaftaran secara percuma. Nanti saya akan wasabi tuan-puan.